Okay, tak apa, nanti kita menikmatinya. Sebab tak sampai lagi. Tak air. Okay. Thank you. Dia minta air ni. Air. What's that called? Soup. Sup apa kak? Sup Dayak. Apa tu? Terung Dayak. Sup Dayak binjal sup with crispy beef chips. Terung Dayak lah. Bencong. Kita rasa macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah specialnya, makanan yang special dekat Sarawak. Antaranya sup. Wah, sedapnya. Macam asam pedas lah kita makan baru ni. Kan tak pedas? Cuma dia berkuah cair kan? Dia terung dia warna oranye. Mana nak terung, cari terung asam ni? Terung asam dia warna oranye. Air? Brinjal ni lah terung. Oh, terung. Maksudnya lah. Bawang putih. Like Dayak brinjal soup. Brinjal. Brinjal soup. Brinjal. Brinjal. Brinjal lah terung. Terung Dayak. Kak, dia ada mirip-mirip macam asam pedas baru ni. Asam pedas dia baru ni sebab dia ada ikan. Dia rasa dia naik macam lemak-lemak. Yang ni dia just sedia je kan? Dia letak daging tapi dia kacau. Ada macam ni pening-pening juga. Daging yang dia gunting-gunting. Air. Air ni. Sup ni. Pedas tapi sedap. Rasa nak tambah lagi.